Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik kakak semua. Selamat berpuasa belaka. Esok kita akan menyambut bulan Ramadan dan pagi esok kita akan bersahur. Hari ni Filbin nak tunjuk dekat sikit pada adik kakak semua satu resipi mudah untuk kita bersahur dan juga untuk berbuka puasa. Resipi ni dipanggil ayam masak halia kampung Thai. Mudah buat, sedap makan Sebab kita boleh puasa ni tidak masak pelik-pelik lah. Nak masak mudah, cepat, sedap makan. Dalam kuali ni kita kena goreng dulu 1 ekor ayam. Ayam ni kita garang dengan garis dah kuat garis sikit, lebih kurang dalam 1 sudut teh, garang-garang, lepas kita goreng lah. Gaul-gaul dulu. Lepas tu kita masuk ke cili kering. Cili kering ni 5 biji. Kat kecil-kecil. Masuk ke bawang merah halus 10 butir. Kita mayan halus bawang putih 10 ulas. Kita cicir-cicir hancur gitu. Lepas tu 2 inci halia. Kita mayan halus-halus juga. Buah le air ni. Gaul-gaul dulu. Lepas kita gaul tu kita tudung kita tudung ni dah lebih kurang masa 10 minit tudung ni. Okey. Sementara kita menunggu air kita atas kuali tu untuk cukup masa 10 minit, kita suka selalu buah lem makuk 1 sudu makan kicap seasoning. 1 sudu makan garam masakan. 1 sudu makan sos tiram. Dan 1 sudut teh mushroom powder. Semua bahan ni kita guna hot likamki produk likamki ni dia halal. Okey. Suka-suka buah lem makuk tu. Dan juga 1 sudu makan kicap soya cair likamki. Bus sekali lem makuk setengah 4 kara tadi 5 ngak ni buah lem makuk tak tepi dulu. Lepas ni kita nak bubuh dalam air tu. Okey. Berasak molek. Apa adik kakak tu? Sedap molek bang. Lepas tu kita masuk ke bahan hak kita suka le botak ni tu. Kicap pekak, kicap cair, sos tiram. Kicap seasoning, mushroom powder. Kucak-kucak lem makuk kita buah lem ni buah lem air ni. Dalam makuk saja kita tak ingat nak royak. Kita capur lalu gula 2 sudu makan. Lepas tu garam 1 sudut teh. Capur dengan kicap ni. Kita buah lem tu ni kita cuba lem air ni. Okey. Lepas tu serbuk lada hitam 1 sudut teh juga. Kita buah lem makuk ni. Kalau tak ingatlah kalau kita excited esok nak puasa kan. Nak asal ni lauk ni. Lada hitam sebut lada hitam 1 sudut teh. Capur kali dalam makuk ni, kali kicap ni tu. Masuk ke cuka 1 sudu makan. Gaul rata-rata. Kalau puasa nak hitam lebih tambah lebih lah kicap pekat tadi. Cara memasak tu dia jadi gelap Kita ni mama kita tak berahi yang gelap-gelap. Dia nak suruh cerah-cerah light-light gini Kita masukkan carrot. Carrot ni dalam setengah potong, separuh tudung dulu. Tudung lebih kurang 5 minit lagi untuk kita nak serah kicap-kicap belakang tu dia serah dalam air tu Okey. Lepas tu kita masuk ke bawang besar. Kita potong bulat-bulat gini. 3 butir
Gau-gau dulu. Satu kita masuk ke 1 biji tomato hijau, 2 biji tomato merah, 1 biji cili hijau besar, 3 biji cili padi hijau dan juga 2 biji cili padi merah. Kita buh ni lada 3 karung, 23 karung ni nak beri dia rasa kau molek dah. Iris gitulah. Iris serung. Gau-gau dulu. Lepas tu kita masuk ke kentang goreng. Ubi kentang ni kita guna 3 biji dah. 3 biji ubi kentang, kat kecil-kecil kita goreng. Ada kita buat ni lah, dia air ni. Ni style ni lah. Style kampung Thai ni kita buat ni. Dia ada ubi kentang. Gau-gau dulu. Kita biarkan di atas dapur gini lebih kurang dalam 1 minit ke 2 minit dah. Lepas kita buh lebih ketas saat ni. Bila kuah dia tu nampak kering dah sikit tu, boleh kita akak dah. Masak tu. Boleh akak dah untuk dihidangkan untuk kita makan. Inilah dia adik kakak semua. Siap dah resipi kita hari ni. Ayam masak halia kampung Thai. Panas-panas. Untuk kita bersahur boleh, berbuka puasa boleh dah. Sedap molek ni. Mudah ya buat dia, bahaya-bahaya pun mudah cari. Tapi gak sedap makan lah. Mudah buat, sedap makan. Kalau kita bangun sahur pagi ni, mata tengah ngatuk ni, tengah mata kak, nak masak mudah-mudah lah. Masak mudah-mudah pun kena sedap lah makan dah. Inilah dia, agak nak sekara ya. Siap dah lah. Ayam masak halia kampung Thai kita. Lepas tu jemput buatlah belakang gini dah. Kita tu dah sedap makan dengan keluarga untuk buta sahur dengan berbuka. Jumpa mula-mula. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Okey, bye-bye.